ambil hang kena habaq juga. Bukan kira hang bagi. Hang bagi itu pasal tanggungjawab. Dah tulis dah. Dah setuju dah. Ada agreement. Telah diratifikasikan. Telah diperakui. Sebab tu adalah Malaysia. Kalau negeri tak serah, Malaysia tak ada. Ada negeri-negeri ya. Bila hang dah pegang kerajaan persekutuan namanya Malaysia, ada tanggungjawab. Mana boleh hang mai habaq kata hang baik kalau Tuhan bagi. Hang bagi itu kena hang baik, kena negeri lemah. Negeri ni bukan lemah. Negeri ada kuasa tu hang ambil. Kalau kuasa tu ada kan negeri lebih teror pada hang ni. Sebelum 1957, siapa yang bangunkan Johor? Siapa? Ada orang Johor yang bangunkan negeri Johor. Bukan Anwar Ibrahim. Bukan Mak Sabu, bukan Anthony Loh, bukan Hana Yoh. Bukan. Negeri ini telah ada kuasa, ada kerajaannya. Pentadbiran moden 1885 ni negeri ni. Johor Darul Ta'zim. Kedah Darul Aman lagi tua. Selangor lagi tua. Semua negeri dah ada kerajaan. Hanya yang kata negeri itu tumpah hang. Lah aku tanya, dah hantera sangat, tanah hang ada di mana? Tanah kerajaan persekutuan ada di mana? Wilayah hang tang mana? Tak ada. Tak ada. Mana ada? Dia ambil Kuala Lumpur daripada Selangor. Baru ada wilayah Sekutuan Kuala Lumpur. Ambil Putrajaya. Wilayah Sekutuan Putrajaya. Ambil Labuan dari Sabah. Baru wilayah Sekutuan Labuan. Tu nama wilayah persekutuan. Bukan saya saja. Boh nama wilayah persekutuan. Tu je tanah hang. Nak abang bagi. Sedang diringit. Hang tak ada sebelum ni. Dah hampir jajah kata. Sana Kelantan susah, saya bagi. Terengganu susah, saya bagi. Kedah susah, pun saya bagi. Tak sedang diri. Itu bukan bagi, itu tanggungjawab. Ada agreement. Adalah perjanjian, persetujuan, penyerahan kuasa kepada federal. Sebenarnya tu hang kena buat. Bukan kerana hang kuatkan ni lemah. Bukan. Kerana itulah adanya persekutuan, adanya negeri. Ini basic ngaji am, tuan-tuan. Lepas ni mereka nak main bohong, tak boleh ha. Kami tahu dah. Korang ingat aku tak tahu ke? Ada ke? Tuan-tuan semua, ni PRN ni nak mengundi 11 bulan. Kita pick up betul-betul, pick up sungguh-sungguh. Hampa duk main buat drama di sini. Di sana hampa cum mulut. Di sini hampa buat drama. Hampa joy macam-macam, macam orang tak tahu apa. Ha? Hampa joy semua benda hak kerajaan persekutuan buat. Seolah-olah negeri ini bergantung, bergayuk ke hampa. Kalau hampa tak bagi negeri mampu. Tuan-tuan semua, kalau negeri tak bagi kuasa tu, hampa pun mampu. Bila dah ada persetujuan, dah jadi tanggungjawab hang, hang buatlah. Yang duk jajah pasal apa? Ha. Macam Helami dengan Uji Rashid tu. Dia bagi apa? Berduit. Inilah asas negara ni.
Mainlah pilihan raya dimanapun. Yang kita kena faham sungguh-sungguh, pilihan raya ni parti lawan parti. Bukan kerajaan sekutuan lawan negeri. Atau bukan hang jadi kerajaan, kawan tu pembangkang. Bukan kerajaan lawan pembangkang. Bukan. Parti lawan parti. Hang buat main rekod parti hang buat apa? Parti PAN hang buat apa? Lain pada jadi baru DAP, apa lagi jasa hang? Balaci. PKR, jasa hang apa? DAP, jasa hang apa? Apa tujuan matlamat penubuhan perjuangan hang apa? Hang jangan cuai hak kerajaan buat. Kerajaan tu bukan hang seorang. Kerajaan ni ada pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Ada agensi dan jabatan. Kerja ni semua mereka tu buat. Hang buat apa? Hang kalau agensi semua tu tak ada. Hang pun tak ada. Telok hang pun tak ada. Jadi tak payah duk main gelembung kok kita ni. Macam kita tak tahu apa. Rakyat celek dah tuan-tuan. Hang kata tak boleh guna aset kerajaan. Hang mula dulu. Hang buat semua. Hang kata tak boleh. Hang buat boleh. Orang lain buat tak boleh. Nak tergulung lidah lah aku pun. Lepas lagi kita pintai balik. Tuan-tuan semua saya sebut di tempat ceramah tadi. Oleh kerana DAP ni, dia dapat PKR duduk dalam paket dia. Dapat UMNO duduk dalam paket dia. Dapat PAN duduk dalam paket dia. Maka dia jadi parti yang paling beruntung. Dia tubuh kerajaan, mendominasi kerajaan di Pulau Pinang. Pakat dengan puak ni lah juga, tapi dia paling power. Kerusi dia banyak. Maka peruntukan persekutuan turun pi Pulau Pinang meneru. Macam ayat terjun tu. Macam mereka buka gelong petak tu. Tuan-tuan sekalian, Pulau Pinang dapat untuk buat LRT. Buat PTMP, Penang Transportation Master Plan. Masa dulu 4 bilion. Kemudian tu naik jadi 9. Naik Anwar Ibrahim jadi 16, tuan-tuan. Pulau Pinang 1.7 juta penduduk dah. Johor 4 juta. Rakyat Johor. Pulau Pinang dapat 16 bilion untuk satu projek. Johor dapat 16 bilion untuk semua projek. Ada yang kata adil? Siapa yang untung? Pulau Pinang. Kenapa Pulau Pinang untung? Pasal dia diteraju oleh DAP. Ada yang kata adil? Lepas tu mereka main habang kata kami buat ke semua. Pala bapa hang. Lepas tu mereka kata tak boleh kata pala bapa hang. Tu kena kata apa? Mereka kata mereka adil. Pembangunan ni serah kat mereka. Serah pala bapa hang. Bagi ke DAP ke semua. 16 bilion tu tuan-tuan, kalau bedakan negeri-negeri, boleh dekat 2 bilion satu negeri. Pahang masalah lebih kurang Kedah. Paip ayak tua. Tekan sikit pecah, tekan sikit pecah. Lama-lama tak tekan langsung. Tidur asin. Kelantan, Terengganu. Negeri ni semua serah kuasa kat federal dah. Tapi bab pembangunan, bab peruntukan, serah kat Pulau Pinang semua. Serah kat kita sikit, dia ukit hari-hari. Sampai panas telinga ni. Kedah saya dah bagi 16 bilion. Bila dia bagi 16 bilion? 1.6 bilion. 1.6 bilion dia kata bagi kat Kedah tu tuan-tuan. Bukan zaman ni. Sebahagian besar projek tempatan banjir lulus zaman 2021, 2020. Projek tu projek sambungan. Masa tu dia bukan jadi PM lagi. Mak Sabu tak jadi menteri tak naik lembu ni.
Baru duk jadi lembu lah.